kelas. Dijemput barisan pengawas Muhammad Alif Haziq bin Azrul Nizam dari kelas School B. Muhammad Dedi Syah bin Muhammad Ali Syah. Nurul Arisa Humaira binti Azli Syam. Nur Atirah Syazwina binti Azman. Dan Nur Farisha Sumayyah binti Muhammad Fikri Khairul Anam. Seterusnya, ketua dan penolong ketua kelas dari kelas School B, Nurhana Mikaela Safia binti Muhammad Muammar. Ainul Mardiah binti Zulkarnain dari kelas Kausar, Raya Mikail bin Muhammad Firdaus. Nur Suhaira Nasri binti Ahmad Azlan. Kelas Mawar, Muhammad Faris Amsyah bin Nur Hasnan. Dan Muhammad Hafiz bin Matsuki. Majlis diteruskan dengan barisan pemimpin pengawas sekolah bagi sesi 2026. Ramadan Ikram bin Fazil Muhammad Nur, 3 admin. Muhammad Al-Fatih bin Khairin Anwar, 3 Firdaus. Muhammad Ifzal Tashah bin Izham, 3 Firdaus. Muhammad Amna Syakir bin Muhammad Azim, 4 admin. Amsyah Fahmi bin Muhammad Effendi, 4 Firdaus. Razi Aus bin Rahiman, 4 Firdaus. Khairul Akil Afdan bin Khairul Amri, 4 Firdaus. Muhammad Firas Al-Haq bin Muhammad Firas Al-Haq bin Abdul Fattah, 4 Firdaus. Muhammad Akif Firas bin Muhammad Nazar, 5 admin. Muhammad Alif Mikael bin Muhammad Fizli, 5 admin. Muhammad Hasif Amni bin Hiris Syahir, 5 admin. Muhammad Naskoyum Mikael bin Muhammad Nasri, 5 Firdaus. Muhammad Ukhris Mikael bin Muhammad Nizam, 5 Firdaus. Muhammad Adrian Darwish bin Adib Hatimi, 5 Firdaus. Muhammad Ryan Haziq bin Salmisi, 5 Firdaus. Muhammad Ryan bin Muhammad Rizwan, 6 admin. Muhammad Ryan Haikal bin Nazirul, 6 Firdaus. Airil Rizki bin Muhammad Nafahmi, 6 Firdaus. Muhammad Daniel Iman bin Muhammad Syah Iman, 6 Firdaus. Dawi Riyad bin Masni Azhani, 6
Firdaus. Diteruskan, Rania Dendra Haftamira binti Muhammad Zulkifli, 3 admin. Dian Zulaika binti Kamarul Azwan, 3 admin. Nur Iman Syifa binti Muhammad Fuaz, 3 Firdaus. Khairul Nisa Sofia binti Khairul Hazri, 3 Firdaus. Paula Al-Azwar binti Muhammad Yusni, 3 Firdaus. Nur Aira Sufi binti Muhammad Kamal, 3 Firdaus. Nur Iman Inara binti Rashidi, 3 Firdaus. Putri Rainian Danish binti Bakri, 4 admin. Nur Marisa Khairin binti Muhammad Sukri, 4 admin. Sofia Adrian Kaisara binti Muhammad Zahir, 4 Firdaus. Azhara Ishira binti Muhammad Asraf, 4 Firdaus. Nur Laila Faiha binti Muhammad Nurawis, 4 Firdaus. Nur Aisyah Humaira binti Aswad, 4 Firdaus. Raisha Zinira binti Muhammad Rashid, 4 Firdaus. Nur Ariana Maisara binti Ahmad Zaidi, 4 Firdaus. Siti Nur Hawa binti Bakri, 4 Naim. Nur Ayuni Safia binti Muhammad Safarizan, 5 admin. Nur Aswa Aisyah binti Harun Nizam, 5 admin. Nur Elina Natasha binti Muhammad Afzal Nizam, 5 admin. Nur Azwari Humaira binti Rizwan, 5 admin. Amara Hafia binti Muhammad Hafiz, 5 Firdaus. Quratul Aimin binti Idris, 5 Firdaus. Nur Alfa Akilah binti Muhammad Fazli, 5 Firdaus. Nur Isyra Idina binti Muhammad Faisal, 5 Firdaus. Akilah Mirza binti Muhammad Azham, 5 Firdaus. Nur Humaira binti Marzuki, 5 Firdaus. Nur Humaira Khadisha binti Muhammad Sofian, 5 Firdaus. Nazifah Zahra binti Zaidan, 5 Firdaus. Amira Adeline Amani binti Amran, 6 admin. Maria Masturina binti Hasnul, 6 Firdaus. Nur Kaila Dia binti Hasrul Aslan, 6 Firdaus. Nur Malaika Fisha binti Muhammad Syukri, 6 Firdaus. Nurul Alisha binti Reza Rosli, 6 Firdaus. Khairul Najiha binti Azmi, 6 Firdaus. Ku Ibina Isha binti Ku Muhammad Azlan, 6 Firdaus. Nur Iman Amani binti Muhammad Fuaz, 6 Firdaus. Untuk makluman semua, adik Nur Iman Amani telah dilatih
sebagai Ketua Pengawas Sekolah Kebahasaan Bidul pada sesi 2026. Tahniah diucapkan. Itu baris. Majlis diteruskan lagi.